Pada 1876, seorang penjelajah British bernama Henry Wickham mengambil 70,000 benih pokok Hevea brasiliensis dari hutan Amazon tanpa kebenaran Brazil. Dari 70,000 itu, hanya 22 anak benih hidup dan sampai ke Singapura. 22. Pada ketika itu, tiada siapa yang peduli. Getah tidak bernilai secara ekonomi. Brazil menguasai pasaran getah liar dari Amazon dan ladang tidak masuk akal dari segi kewangan. Yang mengubah segalanya bukan benih, tetapi roda. Pada 1888, John Dunlop memperkenalkan tayar pneumatik. Kemudian industri automobil meletup. Tiba-tiba setiap kereta memerlukan tayar, setiap tayar memerlukan getah asli dan bekalan Amazon tidak mencukupi. Ketika itulah 22 anak benih kecil di Singapura mula kelihatan seperti emas hijau. Dan seorang botanis bernama Ridley yang sudah bertahun-tahun menawarkan benih getah kepada sesiapa yang sudi mendengar, akhirnya mendapat pendengar. Henry Ridley, pengarah kebun botani Singapura, memperkenalkan kaedah ketukan herringbone pada 1895. Potongan berbentuk V ini membolehkan lateks mengalir tanpa merosakkan pokok. Ridley bawa benih ke ladang-ladang tapi orang ejek dia sebagai Ridley gila.